Soalan saya adalah, saya mendapati bahawa ramai anak muda nak reformasi, tetapi semakin sinikal dengan politik Malaysia. Apakah yang bersama akan buat untuk convince anak muda bahawa bersama tidak akan menjadi seperti parti-parti yang pernah menjanjikan perubahan tetapi akhirnya mengecewakan? Danish tanya pasal macam mana nak menarik Gen Z ke dalam bersama. Saya rasa so long as dia genuine. Saya daripada dulu orang tahu saya tak berminat dengan slogan-slogan. Saya seorang accountant kan. Jadi bila kita accountant, satu konsep yang paling penting ialah substance over form. You letaklah penjenamaan, slogan semua. Tapi akhirnya anak muda akan tengok sebenarnya apa substance parti itu. Dan substance itu tidak boleh dinilai dengan janji atau ucapan atau slogan. Substance itu hanya dinilai daripada tindakan keputusan kita. Jadi daripada awal memang keputusan dan saya harap tindakan-tindakan yang telah ditunjukkan oleh bersama setakat ini boleh meyakinkan yang muda-muda bahawa ini memang benar-benar serius untuk membina masa depan, berfokus masa depan. Dan bila kita kata berfokus masa depan itu, dia bukannya nak menang undi anak muda saja. Sebab masa depan 20 tahun, saya dengan Nick hidup lagi tau. Ini yang ramai umur 60 tahun ni akan hidup lagi. Masalah kita 20 tahun daripada sekarang ialah sistem yang ada sekarang ini tidak akan mampu untuk menjaga kebajikan kita. It no longer works. Kan? Jadi, tapi kalau kita nak tentukan semua dalam keadaan 20 tahun daripada sekarang, yang akan menanggung beban itu adalah yang muda-muda, it's best to give it to them to decide daripada sekarang. Tujuan kita ialah yang berusia sedikit ini ialah untuk melatih dan membimbing. But let them. Saya tak faham satu benda tu dalam budaya politik Malaysia ni. Budaya politik Malaysia bila sampai dengan yang muda-muda ini, dia macam terpisah daripada naluri manusia. It is human instinct yang kita nak anak kita lebih baik daripada kita. It is human instinct that kita nak latih yang anak kita so that they can take over from us as soon as possible so that we can retire. It's human instinct. Jadi saya tak faham bila mari dia politik, dia tak jadi human. Dia jadi makhluk asing. Dia kalau boleh dia nak pegang sampai kesudah kan. Jadi saya rasa Danish yang paling baik memang betul bersama is planned and designed for future focus. Kalau tengok daripada semua yang kita buat, daripada keahlian semua digital, nak datang majlis pun digital, fokusnya digital media, kita tampilkan pimpinan-pimpinan yang bercakap pun muda. Saya ingat calon nanti pun orang akan nampak banyak calon muda. The best yang bersama boleh buat ialah to let our track record speaks for itself and convince yang muda-muda. Dan bila yang lebih ramai yang muda tengok, nanti kita tak payahlah nak ulang ke apa, people will naturally come to us. And most importantly, pastikan dia is as meritocratic as possible. Supaya tak perlu yang muda ni nak bodek saya, nak kenal saya. If you are good, you are good. We'll test you, you have the chance. Kalau you berjaya, you naik. Kalau you tak berjaya, ramai lagi orang lain. If we can maintain that, give us another few years. Saya berharaplah. Then people betul-betul percaya this is future focus party.